Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh penghargaan buat semua rakan seperjuangan dalam komuniti Google Educator Groups, GEG, di seluruh Malaysia dan serata dunia. Saya Azizul bin Abu Bakar, leader GEG Tenom. Ingin mengambil kesempatan sempena bulan Syawal yang penuh keberkatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minal Aidil wal Faizin, dengan rendah hati saya memohon maaf atas segala kekhilafan, zahir dan batin. Semoga Syawal ini menjadi medan penyucian hati, pengukuhan ukhuwah, serta penyemarak semangat untuk terus bersama memacu transformasi pendidikan melalui teknologi. Ucapan ini ditujukan khas buat seluruh ahli GEG di Malaysia, rakan-rakan GEG antarabangsa, serta warga Google for Education Malaysia, yang sentiasa memberi inspirasi, dorongan dan sokongan berterusan. Ikhlas daripada saya dan seluruh warga GEG Tenom. Terima kasih.